Assalamualaikum. Jadi pada petang ni kita nak ganti windshield lah. Okey, kali ni adalah windshield yang lain. Dia bukan windshield yang standard lah. Tengok dia tinggi berbanding yang standard tu dia rendah. Okey, ni ketinggian dia dari sini ke sini adalah 50 cm lah. Okey, tapi kita tak betul-betul pasang yang bawah ni rapat ke atas sebab kita tak nak dia terlampau tinggi sangat lah. Jadi kalau tengok windshield yang ni dah patah. Okay, macam mana boleh patah? Okay, windshield patah sebab semasa kita off-road kita lalu bawah pokok dan tak perasan sebenarnya atas ada satu dahan yang melintang lah. Apabila kita tunduk, windshield ni sebenarnya tersangkut pada dahan yang melintang tu lah. Jadi patah manakala windshield dia pun tinggi. Jadi kita akan modify sikit. Benda apa yang kita akan modify adalah bahagian tapak windshield ni lah. Okay, jadi kita akan buat dia tapak yang baru supaya mudah untuk kita cabut windshield ni dan pasang semula. Okey, jom. Okey, sekarang ni kita akan cabut dulu windshield yang lama ni. Kita guna lengki lah. Okey, ni saiz 5mm lah. Okey, jadi setelah kita cabut windshield yang tadi, kita ada beberapa kaedah untuk kita dapatkan lubang windshield yang baru tu betul-betul tepat lah. Okay, salah satunya yang saya gunakan, kita ambil windshield yang kita beli tu, kita rapatkan dengan tapak pada motor dan kita ambil pen lah dan kita ikut. Okay, kita jolok dia lubang ni belakang ni, ataupun kita ambil paku lah sebab kalau pen ni dia tak muat. Kenapa tak muat? Sebab belakang tapak ni dia ada nut, jadi dia tak sampai lah. Melainkan pen kita tu nipis ataupun kecil, kita boleh jolok sampai dalam lah. Ok, kaedah kedua untuk kita tebuk lubang pada windshield, kita akan ambil windshield yang lama. Ok, katakan ni windshield yang original lah, dan kita akan tekap dia ke atas. Ok, maknanya kita letak windshield yang original tu di atas windshield yang baru. Ok, ni adalah cara yang lebih mudah. Ok, jadi kita terus dapat ukuran dia yang betul lah. Jadi senang, dan dia pun kalau guna marker pun lebih senang. Ok, kita bulatkan dan kita tebuk lah. Baik, apa yang kita buat tadi, ok, kita cari besi jenis flat, besi kalau boleh aluminium lah, supaya dia tahan karat. Ok, jadi kita akan potong dia tinggi dalam 9 cm, panjang dia 5 cm lah. Ini kita akan letak dekat tapak yang asal macam ni, dan sebelah lagi ni yang kita akan tebuk lubang untuk kita pasang skru windshield. Okay, jadi ni ada dua plate yang kita telah siap tebuk. Okay, jadi satu plate kita akan pasang sebelah kanan, satu plate lagi di tapak sebelah kiri lah. Okay, apa saiz dia? Okay, sebab kalau nak mudah kita kena punya alat macam ni lah. Okay, ni untuk yang ke tapak asal kita kena saiz dia adalah 10mm. Okay, dan untuk saiz yang kecil ni ikut atas nut yang kita beli lah. Untuk saya ambil nut yang 6mm, jadi saya tebuk saiz 6mm lah. Ok, sekarang ni kita akan pasang di motor. Ok, cara pasangnya, kita akan ambil plate dan kita masukkan dulu skru yang asal dan kita letak washer lah. Kenapa letak washer? Ok, nanti saya terangkan. Ok, dah set yang atas, kita pasang yang bawah. Ok, kenapa saya letak washer? Ok, sebabnya kita punya windshield yang baru beli ni dia melengkung di tengah dan dia agak tinggi. Kalau kita tak letak washer, windshield tu dia akan tunduk ke belakang. Bila tunduk ke belakang sangat, dia akan langgar kita punya handguard kiri dan kanan lah. Jadi saya terpaksa letak washer supaya nak jadikan windshield tu dia menegak sikit. Ok, jadi dia bergantung atas kita punya jenis windshield lah. Ada kemungkinan tak perlu letak washer, ada kemungkinan kita kena modify letak washer. Okay, jadi ni saya dah tebuk tadi. Okay, jadi kalau ikutkan lubang ni kena guna saiz 8mm lah. Okay, sebabkan kita punya skru ni 6mm, jadi kita kena ambil besar sikit supaya dia senang masuk dan senang keluar. Okay, jadi ni antara kaedah dia. Saya pasang dulu sebelah, kemudian kita akan pastikan dia center. Okay, ni kita punya nut dia. Sekarang ni baru kita akan tengok balik di bahagian tepi ni.
Okay, kita akan selaraskan lah. Okay, istimewanya windshield ni, bahagian belakang ni dia ada grip. Okay, jadi bila ada grip ni senang kita nak adjust dia punya kedudukan supaya dia sama lah. Baik, jadi ni adalah akrilik yang kita dah siap tebuk. Okay, dari 1, 2, 3, 4. Okay, dan kita pernah buka dia punya cover kertas tadi lah. Okay, jadi sekarang kita akan lekatkan kita punya windshield ni pada plate yang kita telah custom tadi lah. Okay, jadi kita dah siap memasangkan windshield yang baru. Okay, jadi apa yang beza ni, dia lebih mudah untuk kita tanggalkan lah. Jadi katakan kalau kita nak masuk jalan off-road yang ada kemungkinan kita akan jatuh, kita akan tanggalkan windshield ni sesiap dan kita letak di bahagian belakang lah. Belakang motor ni kita ada bahagian kompartmen untuk kita letak barang. Okay, kenapa saya kata mudah, sebab untuk windshield ni kita ketatkan dia guna wing nut lah. Okay, cumanya bila wing nut ni kita kena sentiasa check lah, takut dia longgar. Okay, jadi itu saja, terima kasih.